Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ونصلي ونسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini, malam yang ke-21 Ramadan, kita masuk fasa yang ketiga Ramadan, fasa yang sangat-sangat hebat. Macam orang jual rumah juga, kalau fasa 1, fasa 2, fasa 3, agak-agak fasa mana yang lebih mahal? Sudah tentu fasa 3 kan. Jadi begitu juga Ramadan ni, fasa 1 dah berlalu, fasa 2 ni tawaran yang berilah. Selepas ni tak ada dah. Fasa 3 lah, sebab itu harganya memang meningkat. Nak, tak nak, sudah kan? Jadi maknanya peluang ni kita jangan sia-siakan. Allah bagi kepada kita, Allah bagi kesempatan kepada kita untuk kita berada pada fasa yang ketiga Ramadan, yang sangat-sangat besar artinya. Ada di kalangan sahabat kita yang tak sempat untuk berada pada fasa yang ketiga Ramadan ini. Sebagai contoh, apabila semalam kita diberi berita yang amat mendukacitakan apabila pesawat MH17 yang bertolak daripada Amsterdam ke Kuala Lumpur ditembak, jatuh di Ukraine yang mengorbankan 298 penumpang termasuk anak kapal. Jadi di situ antara mereka ramai juga orang Islam. Dia nak sambut, nak sampai Malaysia ni, nak sambut 10 yang terakhir di Malaysia. Tak kira semangat itu, tetapi Allah Ta'ala tak izinkan mereka untuk sambut. Apabila tak macam mana dalam banyak-banyak kepada orang, tuan-tuan, MH17 yang kena. Satu perkara yang kita pun tidak duga. Tetapi apapun tuan-tuan, itulah ajal maut di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya boleh menerima. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Sesuatu itu dia tak tahu esok dia nak buat. Kita boleh plan, kita boleh rancang, tetapi kita sure kita boleh buat esok ni belum tentu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan seseorang itu dia tak tahu dia nak mati di mana. Siapa sangka mereka tu, sahabat-sahabat antara umat Islam dan juga saudara-saudara yang lain yang menaiki pesawat tersebut, siapa sangka, apakah mereka sangka, kalau mereka sangka maka akan mati di plane? Tak dapat sangka. Adakah mereka sangka bahawa mereka akan mati di udara, ditembak, mati kena tembak pun tak sangka. Kalau di Palestin, dia mungkin tak sangka. Dia mengandaikan kan, sebahagian hari perang bom di sana sini. Tapi dalam keadaan yang selamat, dalam keadaan tidak ada masalah, tiba-tiba berlaku tragedi yang seumpama itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sebagai umat Islam mengingatkan kepada kita bahawa firman Allah Ta'ala, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal mereka, tidak berganjak sesaat sekali. On time. Malaikat maut mengerjakan tugas dia dengan sangat-sangat cepat. On time. Tepat pada masanya Allah Ta'ala akan ambil nyawa. Allah pinjamkan sementara saja kepada kita. Lepas tu orang kata hari ni isu dia kata naik kapal terbang, tak selamat lah, pakai takut kalau nak naik terbang. Dia bukan nanti naik terbang, naik apa pun sama. Tak naik terbang, naik apa? Naik bah. Ingat bah tak selamat? Bah itu lagu, berapa banyak dapat itu lagu kan? Dia kata kalau kita saya, kita naik apa? Kita naik kereta lah. Tahu tak? Kereta okey. Ingat dalam accident kereta Belanda ada satu kes tu, satu family
Ada anak dia seorang-seorang, dia tak ikut balik-balik kampung. Satu family berada dengan trailer, habis semua dia terkotak-katik, tinggal seorang-seorang. Yang tempat itu terus. Tentu ada rahmat Allah Ta'ala sekalian. Kalau betul cerita kita nak kereta pun susah, kita naik motor. Naik motor lagi lah, kan? Lagi masalah tuan-tuan. Nak accident anytime. Kalau betul dia kata payah naik motor, naik basikal. Naik basikal, tak selamat. Baru-baru ni 30 syaklah di Bandar Baru Pagi. Seorang sahabat dari Bandar Baru Pagi lah, tapi dia naik basikal di Putrajaya, kena hentak. Kereta hentak, tu naik basikal. Bukan ada juga. Kereta tak nampak, tak macam mana. Hentak. Melambung dia, jatuh. Kepala dia kena tu. Apa? Sampai depan. Ongkok dalam, masuk di hospital sedap. Doktor geleng kepala. 50-50 tu 3 hari betul menembuskan nafas yang terakhir. Tak sempat nak menikmati bulan Ramadan, tapi Allah simpan sat bagi dia meninggal dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Kalau betul dia kata ustaz, kalau betul kita jalan kaki lah kan? Kita jalan kaki lah. Ternyata beberapa hari lepas ada seorang sahabat yang dipetua Persatuan Timur Tengah, kan? Dia berjalan pergi ke pergi Tarawan, kena langgar dengan motor, meninggal. Jalan kaki meninggal juga. Ada orang kata ada yang sampai tahap kalau begitu, tapi mana duduk dalam rumah berapa kek yang mana dia tidur dalam rumah, tiba-tiba kereta terbang dum masuk dalam rumah, mati juga. Jadi maknanya tuan-tuan, bab mati ni dia bukan sedar kita, dia rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pinjam diri kita pun kita pinjam. Begitu juga sahabat andai kita, anak-anak pinak kita, semua pinjaman, semua dipinjam daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sebab itulah kita ambil pengajaran dan tamat ibarat satu hari satu masa. Kita juga akan mati. Kita tak tahu cara macam mana kita nak mati. Kita tak tahu cara macam mana kita nak mati, tapi yang pastinya kita akan mati. Itu satu hakikat yang tak boleh dinafikan oleh sesiapa saja. Kita tengok kiri kanan kita tuan-tuan. Tahun lepas sahabat-sahabat kita ni bersama kita di bulan Ramadan, tapi tengok tahun ni ada tak sahabat yang tak ada? Ada tak sahabat yang tak ada? Ada. Tahun lepas sila-sila orang kita ada. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, pengajaran ini kita ambil supaya apa? Supaya kita mempersiapkan diri kita, terutama pada 10 Ramadan yang terakhir ini. Kita nak mantapkan supaya kalau adanya Ramadan ini, Ramadan yang terakhir buat kita, adanya Lailatul Qadar ini, Lailatul Qadar yang terakhir buat kita, sekurang-kurangnya biarlah berbaloi, iaitu kita memperoleh Lailatul Qadar yang diberi oleh Allah Ta'ala. Kalau tak mau tak mau, Allah Ta'ala bukan heran pada kita tuan-tuan. Allah nak bagi, dia bagi free ya. Tiba-tiba Allah tak mau. Tak mau. Awak ingat Allah heran sama tak mau. Macam kita buat kuliah ilmu lah. Kita buat kuliah ilmu, pahala banyak kuliah ilmu ni. Nabi SAW kata dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi sebut kepada Abu Dhar, ya Abu Dhar, wa anta ta'allama ayatan min kitabillah, bila mana kamu belajar satu ayat saja daripada kitab Allah, khairul laka min an tusalliya mi'ata raka'ah, lebih baik bagi kamu daripada kamu solat sunat 100 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan Nabi sebut lagi dalam hadis yang sama riwayat Ibnu Majah itu, wa anta ta'allama baban minal ilmi, sekiranya kamu belajar satu bab daripada ilmu, khairul laka min an tusalliya 1000 raka'ah, lebih baik bagi kamu daripada kamu salat sunat 1000 rakaat. Larat tuan-tuan kita nak salat sunat 1000 rakaat? Larat tak? Daripada awal Ramadan sampai habis Ramadan tak sampai salat sunat kita 1000 rakaat. Tetapi bila kita duduk dalam majlis ilmu, kita berpeluang untuk dapat pahala seumpama itu. Tapi ada orang tak mau. Ramai tak mau, belah cabut balik. Kan? Jadi maknanya, kalau Allah tak mau, siapa yang rugi? Orang yang tak mau rugi. Apakah Allah nak herat? Apakah Nabi nak herat? Kalau orang tak mau, dia tak dapat tu je. Peluang sama rata Allah bagi. Peluang sama rata
Apatah lagi bila kita dipanjangkan usia pada bulan Ramadan ni, Allah bagi pula. Tak mau juga. Namanya pasal. Besok dia akan esok, tengok-tengok tak cukup bekalan, nak minta kat siapa? Tak ada minta kat siapa. Kita terkapal-kapal pada waktu itu. Sebab itu tuan-tuan, bila mana Allah bagi peluang ini, kita jangan ketinggalan untuk memperoleh peluang yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ini. Lailatul Qadar ini satu perkara yang sabit dalam Al-Quran, bukan ijtihad ulama. Dah Allah sebut, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Perkataan anzalna itu makna dia Quran turun sekaligus. Itu masuk anzalna. Anzalna ni bukan nama artis, itu cerita lain lah. Anzalna di sini maksud dia apa? Turun dia sekaligus. Quran itu turun sekaligus pada malam Al-Qadar. Oleh kerana Quran turun pada malam Al-Qadar, tuan-tuan, Allah bagi kemuliaan pada malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Lailatul qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tuan-tuan, kita ni Allah sedia peluang. Bukan teruk pun. Bukan mana nak kena fikir senjata pun ni nak dapat Lailatul Qadar. Dah, nak jelek mata ya. Ya, nak jelek mata, kurangkan tidur, itu je. Kita tak jadi macam sahabat kita di Palestin, makan teruk lagi. Sahabat kita Palestin dalam suasana orang bincang tu, MH17 antarabangsa punya duk highlight MH17 jatuh di Ukraine, kau semua duk cerita, mereka bantai teruk sikit. Puak Israel, puak Yahudi, Zionis bantai lagi teruk umat Islam di Palestin, di Gaza. Tetapi saya tak hirau sangat, tuan-tuan. Saya tak terkejut, tak risau orang Palestin. Sebab apa? Sebab mereka bersedia daripada Allah. Perjuangan mereka mau terkenal, mau tetap. Dan yang menarik juga, Syekh Ahmad Naufal mengatakan, dia katakan kalau umat Islam di Palestin itu dibunuh, mereka itu diserang, tiba-tiba Mesir tak tolong. Memang tak tolong pun tentera baru, pemerintahan baru Sisi ni takkan tolong. Sebab apa? Sebab dia rencanakan nak dapat Mesir tu pun dia rencana Zionis, Amerika yang rencanakan. So dia ikut cucuk hidung ya. Kalau Mursi dulu sungguh Zionis cukup takut pada Mursi. Bila Mursi tak ada, dia hantam. Sebab apa? Sebab Mesir tak ada masalah. Bahkan keluar pula ulama-ulama Mesir, hak geng-geng Sisi ni keluar kenyataan pula, kita tak boleh menyerang, kita tak boleh membuat sesuatu yang tak baik kepada Israel sebab mereka jiran kita. Islam menuntut untuk kita buat baik terhadap jiran. Apa punya pandangan. Cuba kita tengok sampai tahap lagu tu punya nak kodek. Ada ulama-ulama mereka yang kodek. Aku mimpi bahawa sisilah putusan Allah Ta'ala nak menyelamatkan Mesir. Punyalah kodek daripada tahap macam tu. Maknanya dia jenis orang agama kodek ni memang ramai juga. Di Mesir banyak. Sebab tu bila kita tengok sejarah balik sungguh lah, pada zaman Imam Nawawi, hak kodek ni pun ramai dah. Bila mana Malik Zahir waktu itu, Raja Malik Zahir nak kutip cukai daripada rakyat untuk mempertahankan negara daripada serangan Mongol. Taknya para alim ulama semua yes benar, tak apa, tuanku terbaik. Sebab kita kutip cukai bukan untuk tuanku, bukan nak guna untuk diri sendiri, nak guna untuk negara, mempertahankan negara. Semua bagi kebenaran. Tapi Malik Zahir, Raja Zahir ni, dia tak pahami dan kita dengar daripada mulut Imam Nawawi. Itu orang yang ada prinsip dan dia ada heboh dia sendiri. Ni ulama-ulama semua kata ya belaka, dia tak pahami juga. Nak dengar Imam Nawawi ke? Kan? Walaupun dia bukan nak pakai sangat, tapi dia tahu Nawawi itu betul. Bukan nak pakai sangat kan, tapi dia tahu Imam Nawawi itu betul. Nak orang ni kaki kodek belaka ni. Walau ustaz-ustaz kata ni kodek kan? Kodek ni zaman Imam Nawawi kita cerita ni, bukan zaman sekarang. Imam Nawawi zaman tu. Bagi Imam Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi kata, suatu kau tanya pandangan saya kata haram. Terkejut. Haram ni apa? Aku bukan nak berbuat-buat, aku nak ambil ni semua nak pertahankan negara. Betul, tu aku nak ambil nak pertahankan negara. Tetapi harta tu aku yang berlebih-lebihan itu nak tak kawan.
Tuan punya hamba yang ramai. Hamba pula memakai berbagai perhiasan emas dan perak. Kalau Tuan menggunakan semua perhiasan itu, tiba-tiba tak cukup lagi. Waktu itu Tuan boleh ambil duit rakyat, cukai untuk mempertahankan negara. Tetapi sekarang kalau ambil, dianggap sebagai zalim. Sebab apa? Sebab perhiasan yang banyak itu tidak digunakan. Tuan Imam Nawawi sampai balik Zahir marah. Kenapa kita jawab apa? Tapi mana tak setuju. Lagi dia halau dengan Nabi. Mana dia balik? Alah. Dia balik ke mana? Dia balik ke tempat asal di Nawa. Jauh daripada Damsyik. Itu cerita di Damsyik, di Dimash, di Syria yang ada yang berlaku pergolakan kan. Di mana dia balik ke Nawa. Nawa itu tempat lahir dia. Sebab itu dinisbahkan kepada Nawa, kampung Nawa. Itu jadi Nawawi itu. Kita Nawawi kita tu disebut pada Imam Nawawi. Imam Nawawi itu dia nama kampung sebenarnya, kampung Nawa. Lepas tu jadi Nawawi. Orang kita pendek sikit lagi, Nawawi. Itu kampung apa tak tahu lah kan. Jadi Imam Nawawi dia balik ke Nawa. Dan memang dia asalnya dia meninggal kat situ dalam usia 45 tahun. Imam Nawawi. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah, itu bila lihat pada hari ini pemboleh itu sentiasa ada. Tambah pada kerajaan Sisi pula yang memang nyakap Yahudi. Begitu juga nak harap Saudi pun tak ada harap. Maka tak nak peduli, tak nak campur tangan, umat Islam dibunuh. Mereka tak peduli. Iran, siapa ya keluar dalam berita kata, oh Iran menyediakan bagi bantuan senjata pembohong ya. Hamas menyatakan memang mereka minta Iran tak senjata. Iran tak bagi. Kalau Iran bagi senjata, tuan-tuan, lama dah Tel Aviv itu kena. Sebab apa? Senjata dia canggih. Berapa kilometer dia boleh sampai tu. Tapi Iran tak bagi. So ada lagi yang senjata ada, dia buat sendiri. Berikan Al-Qassam buat sendiri. Dia pun macam mana dia boleh buat. Ya, dia pun duk berlatih lama lah kan. Apa-apa alat dia pun buat sendiri tu. Yang kadang-kadang sampai, kadang-kadang tak sampai tu kekuatan mana kan. Tu pun kecukup dah buat Yahudi. Buat Yahudi ni buat nakut. Bukan buat berani, buat nakut. Bukan cakap apa-apa. Askar-askar dia lintang bukan. Baru nampak api baru dia menakut. Tapi sebab apa dia nampak hebat? Sebab umat Islam lemah. Bukan kerana dia hebat, dia tak hebat, dia menakut. Tapi bila umat Islam lemah badan dan tidak dibantu lah, tiba-tiba Syekh Ahmad Naufal kata dia bersetuju. Bagus, dia kata tak dibantu. Orang setuju. Syekh tak dibantu untuk Syekh kata bagus. Ya. Sebab apa? Sebab apabila umat Islam Palestin menang ke atas Zionis, itu merupakan kemenangan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, bukan diberikan oleh manusia. Rupanya tuan-tuan, dia nak suruh kita apa? Bergantung pada siapa? Bergantung kepada Allah, bukan bergantung pada manusia. Manusia beramai mana sekalipun, tetapi iman mereka tidak ada, maka pada waktu itu mereka tidak akan dapat mengalahkan musuh. Tetapi kalau ada sikit pun iman mereka kuat, Allah Ta'ala akan beri pertolongan. Pada waktu itu bahawa orang kata, oh kemenangan ini bukan daripada manusia, tapi kemenangan ini datang daripada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan rahmat Allah, itu kekuatan iman yang betul dibina oleh umat Islam. Dan budak-budak Palestin, dan subhanallah, Allah Ta'ala bagilah pada mereka ujian yang besar sebab ada kekuatan. Ini budak-budak balik sekolah kalah baik, umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun kalah baik. Bila tanya pasal pergi sekolah, berat ni sekolah. Saya pergi sekolah juga sebab nak pandai, nak cerdik. Sebab apa nak pandai, nak cerdik? Sebab nak lawan Yahudi. Budak 7, 8 tahun, ayah ada lagi katanya. Ayah masih ada. Ayah duduk mana? Ayah duduk dalam syurga. Oh, itu dia. Bapaknya ayah dah mati lama. Dan tapi dalam hati canubari dia, ayah dalam syurga, saya akan ikut jejak langkah ayah untuk masuk syurga. Betul tak? Dia tak peduli, tak takut. Hingga ada seorang sahabat yang berhenti di camp anak-anak yatim di Palestin. Bagi tahu dia bawa mengkisah, dia bagi tadi kalau berhenti tak sah. Tak sekejap, lama alam berhenti tak sah. Dia siap budak-budak ni. Dia bawa berhenti, dia pun pergi dekat budak-budak. Budak anak yatim main dekat, kan? Di suatu tangan itu suruh dukung. Dia dukung pula ni, balik-balik pula suatu tangan pula. Dukung pula dua belah lah, kan? Mai sambil dia dukung, dia duduk main rambut. Lepas tu dia panggil apa? Ayah. Dia panggil ayah. Tuan-tuan, sebab kawan ni sebab apa? Rupanya dia merindukan pada ayah tak. Ni budak-budak kecil, pakai dia beratok nak suruh dukung. Lama-lama dia pun pening kepala, macam mana lah silap aku ni kata.
nak lepas tak boleh lepas dah. Dua orang duk pegang ni. Waktu lagi hak lain pula main, ada dukung lagi. Takkan nak lari betul je, budak-budak siap. Tengok pun tak ramah. Kan? Tiba-tiba satu idea. Dia pergi tak kawan dia, tu ambil satu kafe tu belakang tu ada satu kotak coklat. Kotak coklat Cadbury ke tak tahu lah kan. Kotak coklat. Bawa kotak coklat itu. Kita bagi distribute pada budak-budak ni. Budak-budak dengan coklat. Masya Allah kan. Buka kotak coklat, kita main coklat. Oh, bakat lari belakang. Turunlah, dukung lari. Nak dapat coklat. Itu nama budak-budak. Bagilah coklat, bagi solat tu. Tapi ada heran budak-budak ni juga. Dia tak makan. Kalau budak-budak kita dapat coklat, budak koyak rak makan dah. Tak kira dah. Dah, budak. Bagi seorang kan. Pegang. Pegang. Bagi selesai. Kotak dah ambil dah. Coklat kan bukan plan nak bagi coklat pun. Dah ada sakit bagi itu tak cukup tuan-tuan. Rupanya budak-budak ni faham sangat dah. Lepas tu dia berpegang, dia tak makan. Sebab bila tak cukup, dia tengok mana sahabat-sahabat yang tak dapat, dia berbagi, dia berkongsi, patahkan coklat itu bagi seorang. Subhanallah tuan-tuan, budak-budak umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun ada semangat, prihatin, perkongsian, kasih sayang. Kita sama-sama anak yatim, kita sama-sama berkongsi antara satu sama lain. Kita kadang-kadang betul-betul orang tua tak sifat macam ni. Individualistik, ananiah, penting diri sendiri. Ada juga ada. Macam saya teringat beberapa tahun lepas, tuan-tuan, saya menghadiri satu majlis jamaah Aidil Fitri. Lepas raya ni banyaklah jamaah Aidil Fitri dibuat dalam satu masjid. Saya pun hadirlah di petang. Lepas saya berucap, semua berucap lah. Lepas tu buat kemah apa, siaplah makanan. Okey, silalah. Para jemaah semua silakan makan. Dia serbu tu macam orang Somalia tak cukup makan. Dia serbu. Saya pun saya nak tengok terkejut. Tu dia serbu kat mana? Serbu kat sate. Takut habis. Masing-masing tamu tu ambil pinggan 10 cucuk, bola pinggan. Kau ni pula 7, 8 cucuk. Dia kan pergi orang lain. Ni orang tua ni, bukan budak-budak ni. Orang tua, orang panggil tu. Macam tak nak makan tu. Tu nampak sifat penting ni. Sedangkan lepas tu habis kan? Dia tak banyak habis. Dia makan habis pun 10 cucuk. Makan dengan makanan lain dua lagi. Lepas dah kenyang, dia tinggal itu. Tuan-tuan bayar saya sifat yang serupa ini. Kan? Macam mana? Betul Allah tak bagi ujian kat kita. Macam tu Allah bagi orang Palestin. Pada pada wilayah. Bagi kat kita hancur doa tu. Maka dengan sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tak usah kata apa. Kita orang Palestin ni, dia berjuang tu tembak tu sebelah tangan kanan dia pegang Quran baca. Dia tengok dalam gambar pada kan. Dia pegang senjata, dia tunggu musuh kan. Pegang senjata. Tak duduk saja. Ni, baca Quran. Kalau kita pegang senjata, kata berjaga ke apa, pegang senjata, dia bawa bintang, tolak dah. Berapa kali nak hati. Baca Quran lah. Dia baca pun, dia tolak dah dia. Ni yang kata hebat, semangat. Sebab itu tuan-tuan, Allah Ta'ala tak uji kita macam mereka. Tapi sekurang-kurangnya kalau kita ada semangat jihadnya, buktikan kita support mereka dengan boykot barang-barangan yang bagi sumbangan dadah Yahudi. Itu yang paling utama apa? Kebanyakan orang nak guna untuk rokok. Hal lain tak bagi dia jangan ambil. Saya tak pergi McDonald's, saya tak pergi. Dia kata rokok salah. Rokok tak bayar. Rokok tak bayar. Dia kata Yahudi lah tu. Jadi kat mana sensitifnya kita? Ni Ramadan ni ambil peluang itu untuk berhenti. Apatah lagi rokok tendang memang sah lah. Kajian mendapati orang Australia buat kajian tu, dia filter warna kuning tu. Dia buat daripada apa? Buat daripada apa? Takut sebut tu. Babi tu kan. Kita sensitif pada Cadbury babi. Tu lagi teruk babi. Hari ni kisah babi tu. Tak siap punya tu. Tapi semua tak isap babi ke tu? Itu filter tu daripada babi tu kan. Itu kajian yang dibuat. Dia tak baca. Tapi ada orang yang kata setelah saya membaca tentang keburukan merokok, saya terus berhenti membaca. Ingat kita mau merokok, orang dia berhenti baca. Pasal tak mahu lagi baca lah. Tapi saya tetap nak merokok juga. Betul. Tak ada kata apa lah hanya macam ni. Tuan-tuan, mana nilai sensitivity kita? Hak tu pun tak boleh nak jihad pun.
Pasal bincang hak ni hak dan perang, boleh bincang hak tu pun tak boleh. Sedangkan hak tu jelas-jelas dah salah, jelas-jelas dah tak betul. Bila lagi nak berhenti duit lebih, duit tu guna masuk tabung, bantu umat Islam di Syria, bantu umat Islam di Palestin, bantu umat Islam Rohingya yang terkapai-kapai, yang dinafikan hak mereka dalam sebuah negara sendiri. Bantu, banyak tempat ada. Jadi itu, biar semangat di hati, biar betul-betul semarak ada dalam jiwa kita. Sebab itu kawan-kawan dan tuan-tuan, kita 10 malam terakhir ni kita kena buktikan kita tak perang mereka, tetapi kita kena ingat Yahudi menguasai pemikiran kita. Lama mana? Sebab itu Syekh Dr. Abdul Fattah Salah Al-Khadiji dalam buku beliau Israiliyat Mu'asarah, beliau menyatakan, aku tak bimbang melawan Palestin walaupun mereka disasarkan dengan peluru hidup. Aku tak bimbang. Sebab apa? Sebab mereka kenal siapa musuh mereka. Maka bangun pagi itu ada semangat jihad. Tetapi aku bimbang, dia kata, umat Islam di negara-negara lain yang mereka hidup dalam keadaan aman damai, tidak ada peluru hidup yang menghinggapi tubuh-tubuh mereka, tetapi rupa-rupanya peluru Yahudi tetap sampai. Tapi peluru bukan bentuk peluru hidup, peluru al-ghazwul fikri, serangan pemikiran, serangan budaya. Sebab itu hari ini tuan-tuan, Yahudi kuasai semua. Apa aspek yang kita kuasai? Masyarakat kita, fashion Yahudi, pokok Yahudi, suka Yahudi, kan? Yang tidak muntah aurat, kalau tak orang tak boleh, boleh lah. Makanan yang dipopularkan menang Yahudi. Lepas itu kalau kita tengok, kalau duduk dalam satu fridge, satu apa sejuk, ada Coca-Cola, Mega-Cola, Zam-Zam Cola, Ready Cola, Kostas Cola, apa satu lagi kan? Agak-agak laku apa tu? Letak pula di masjid pula. Laku apa nak? Coca-Cola juga. Jadi kita heran, hak beli juga boleh sebab umat Islam juga. Ni hak orang Islam. Coca-Cola Allah sebab dia sedap naik. Minum Coca-Cola tu dia getar. Tak boleh tak getar. Jadi tuan-tuan, ni jadi besar. Sebab tu Yahudi menguasai kita. Itu belum lagi pemikiran yang dikuasai sampai wujud di kalangan umat Islam yang tidak percaya pada Islam. Bayangkan orang Islam mengucap 2 kalimah syahadah, tiba-tiba dia kata hukum Islam tak sesuai. Tak Yahudi tu, kan? Maknanya walaupun nama Islam, pemikiran dia. Sebab itu kata Syekh Abdul Fattah Salah Khadijah yang bimbang orang Islam yang tak kenal musuh dia. Dia tak kenal musuh dia sebab dia rasa selesa, kan? Sedangkan dia berurusan, dia beramal dengan riba itu adalah daripada Yahudi. Tapi Yahudi, makanan kita makan pada hari ini masuk macam-macam usul-usul yang dipopularkan ataupun dimasyhurkan oleh Yahudi. Sedangkan Yahudi tuan-tuan, mereka makan cukup jaga. Cukup jaga. Tapi dia tak makan. Dia tak makan. Dia makan pula sapi. Dia makan benda-benda organ dalaman, dia tak makan. Dia tak makan, dia menjaga suku Yahudi. Sebab dia tahu benda buruk, tapi dia bagi orang yang makan. Tuan-tuan dan rahmat Allah, kita habis semua makan. Lagi organ dalaman lagi sudah. Kalau sup torpedo lagi sudah. Jadi kurang-kurang kita nak meningkatkan balik, nak mengembalikan balik kekuatan umat Islam di tempat kita, di masyarakat kita. First stepnya adalah 10 yang terakhir Ramadan. Sebab kita berada pada 10 terakhir. Buktikan tuan-tuan. Buktikan. Kita boleh hidup pada 10 yang terakhir sebaik mungkin. Barulah insyaAllah di situ kita akan bina kekuatan kita seterusnya lepas daripada Ramadan. Untuk apa? Untuk kita memastikan perjuangan hidup kita semata-mata untuk mencari kerajaan Allah SWT. Tapi kalau 10 yang terakhir ini pun fail, sedangkan kita tahu 10 terakhir ini janji Allah. Rasulullah bila sampai 10 yang terakhir, Rasulullah apa? Ahya layla, al-qadha ahla, syadda mitara. Jelas Rasulullah SAW menghidupkan malam, mengejutkan anak-anak isteri keluarga untuk turut sama bangun. Dan Nabi juga ikat kain ini kata-kata kiasan yang tidak bersama mengadakan hubungan dengan hubungan suami isteri. Dia cuti 10 hari. Agak boleh cuti tak? Start malam ni cuti boleh? Jawab semua itu. Ada jawab tu biasa aku tak boleh kata.
10 hari cuti. Kalau mana pun. Sebab apa? Nak fokus pada i'tikaf. Kan? Duduk di masjid i'tikaf. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nak fokus betul-betul. Dan insya-Allah bila kita fokus betul-betul, kita akan dapat dan kita berkelayakan untuk memperoleh apa? Lailatul Qadar. Dia dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amat beruntung orang yang beroleh Lailatul Qadar, tuan-tuan. Dan sebab amalan kita tak banyak, amalan kita sikit sangat, tapi bila amalan kita digandakan, alhamdulillah, itulah sikit sebanyak sebagai bekalan kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Yang kita tak tahu bila masa kita akan dijemput oleh Allah. Jadi kita buat persiapan dan juga persediaan. Mudah-mudahan kita semua dianugerahkan oleh Allah Taala Lailatul Qadar. Kalau ikut Imam Syafi'i, dia kata 10 terakhir ni cari pada 21, pada 23, pada 21 ni. Itu kalau ikut Imam Syafi'i. Kalau ikut Imam Ghazali, dia ada teori dia Lailatul Qadar ni. Dia tengok puasa start hari apa. Kalau puasa start hari Ahad, Lailatul Qadar jatuh pada 29. Kalau orang paling sibuk nak bayar. Tetapi apa pun sebenarnya perbincangan ulama banyak. Ada kata pada 27. Sebab apa? Dia kira Lailatul Qadar disebut dalam Quran 3 kali kan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar 1. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar 2. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr 3. So 3 kali disebut dalam Quran. Satu perkataan Lailatul Qadar ada berapa huruf? Ijazah. Jangan ijazah Qurumi dan ayat awal ijazah Quran. Lam ya lam ta marbutah alif lam qaf dal ra. 9 kan. Satu perkataan 9. Jadi 3 kali disebut dalam Quran. 9 kali 3 27, supaya 27. Itu formula matematik. Nak cerita para ulama cuba nak cari juga. Sebenarnya itu rahsia daripada Allah Subhanahu wa taala. Rahsia daripada Allah untuk kita bersiap sedia pada setiap masa dan pada setiap ketika. Dan bila mana kita menghidupkan dengan sebenar-benarnya peluang 10 terakhir yang Allah bagi kepada kita ni, kita gunakan dengan sebaik mungkin dan insya-Allah mudah-mudahan kita mendapat nikmat Lailatul Qadar. Wallahu taala alam. Sebelum saya mengakhiri dan segera ringkas pada malam ini, saya buka kepada persoalan. Ada nak tanya awal? Persilakan. Ada soalan? Ada? Ada? Ustaz. Ustaz. Nak buat rokok, dia nak tanya, tak ada orang tanya lagi. Ustaz. Ustaz ada soalan Ustaz. Qiyamul kena tidur dulu ke atau macam mana Ustaz? Qiyamul ini kita solat tarawih itu masuk Qiyamul. Kita tarawih itu dah masuk dah Qiyamul. Tapi ia dipanggil tahajud. Wa minal laili fatahajjad bi. Tahajud itu makna apa? Tahajud itu makna meninggalkan tempat tidur. Itu makna tahajud. Kita meninggalkan tempat tidur. Kita tidur sekejap, bangun, kita sanggup tinggalkan apa keseronokan tidur tu, maka di situ dipanggil tahajud. Tapi kalau kita gamak, aku ni kau tidur tak bangun, tak apa, tak tidur lah. Kita terima ibadat, nikah, doa dan sebagainya. Kita masih lagi dia masuk Qiyamul. Sebab Qiyamul dia mendirikan solat malam kan. Sama ada nak tahajud tak tahajud ni spesifik bila kita tidur kita bangun semula. Kan? Tapi kalau kita tak tidur pun kita tetap masih lagi boleh laksanakan Qiyamul tersebut. Jadi tak ada masalah mana pun. Wallahu a'lam. Ya, ada soalan? Ya. Wajib nak sedang bangun ni, yang pertama dia kena ada keinginan yang kuat. Kita sebenarnya kita nak ke tak nak, itu persoalan. Sebab apa kita tengok? Pasal apa orang boleh bangun tengok bola Argentina lawan Jerman? Pasal apa? Dia pukul 4 pagi, pukul 3 pagi, waktu kritikal tu. Waktu kritikal. Pasal apa boleh bangun juga? Sebab kita nak. Betul tak? Keinginan tu kita kuat. Oh, tak rugi kau tak tengok, rugi. Jadi kau mana pun kita letih, kalau kita penat, kita tetap boleh bangun. Macam tu juga kalau kita balik kerja letih dan di bawah ajak pergi pusat, kita minat pusat, kita pergi tak? Kita pergi tu tak pusat, pusat baju. Letih, penat, tak kira orang ni. Tapi seronoknya masyarakat keinginan tinggi, maka kita pergi. Macam tu juga bila kita nak qiyam ni, kita kena wujudkan keinginan itu dalam diri kita. Kalau ada keinginan itu, insya-Allah. Tapi kalau tak mau, itu jadi susah. Kalau tak ngerti, tak apa boleh belajar. Macam pepatah Cina katakan,
Kalau bagi kau dah 1,000 orang yang tak erti, jahil, saya boleh ajar dan saya pandai. Asalkan dia mau. Tak erti nak saya boleh macam mana, boleh ajar satu. Tak ada masalah. Lepas tu kata patah jenuh tadi, 1,000 orang jahil boleh ubah jadi pandai kalau dia mau. Tapi cukup bagi seorang kepada saya, kalau dia tak mau, malas dia tak mau, saya tak boleh buat apa-apa. Saya itu pepatah Cina. Dalam bahasa Cina nya, wapu tahu. Kan, jadi maknanya keinginan itu mesti kuat. Allah. Ya, tahu dah main tahun itu dia tak tahu. Maknanya tetap ni. Baik, dan Rasulullah SAW solat sunat ini buat secara berseorangan. Baik tahajud ke solat-solat sunat ini dia lebih sunat berseorangan. Cuma persoalan boleh tak buat jemaah. Para ulama menyatakan solat sunat yang disunatkan buat seorang boleh berjemaah asalkan tidak berkekalan dalam jemaah. Maknanya kita ni kalau buat seorang tak kawan, jangan gitu. Dia buat jemaah ni untuk motivasi, untuk mengajar, untuk bagi semangat. Tetapi hak buat seorang tu kena ada juga. Sebab asas dia seorang. Kita buat jemaah tujuan apa? Antaranya nak mengajar, antaranya nak bagi semangat. Kan? Maka dengan sebab tu kita pesan juga, balik buatlah dengan tu. Buat ni sikit je. Tambah tu masing-masing tambah lagi, nak bagi semangat lagi. Itu. Sebab asal solat sunat yang solat malam ni bukan solat bersendirian. Wallah. Apa yang kita sebab air tu, apa tak sebab sampai dia berbuka, tak sebab dia sebelum awal baca. Jadi satu untuk apa dikatakan sebab air sebab air sebab air nama saya tu. Tak faham kan? Buat awal. Memanglah sebelum tak akhir tu klimek kemuncak dia daripada awal kita kena buat dah. Kan? Persiapan daripada awal. Bukan kalau 10 orang nak buat sebelum tak buat dah. Cuma 10 ni dia punya klimek dia, kemuncak dia. Fasa 3 ni tak ada dah fasa lepas ni, tutup dah. Kan? Jadi ni yang terakhir. Beli tak beli kita tak lah. Kan? Fasa 1 pun dulu dah okey dah. Fasa 2 okey, fasa 3 ni dia punya last dia. Kalau tak dapat juga, tengok lah. Kan? Itu maksud dia, bukan makna daripada awal tak buat dah. Allah Alam ya. Mudah lagi nampak. Kita tak buat yang bulan ke masjid. Tak apa-apa dari Tak lah. tak tahu dah boleh kalau boleh dari jauh. Jauh. Tadi kan datang sini. Betul. Boleh kan kita buat di rumah. Di rumah. Untuk buat baju buat apa rumah. Sendirian lah. Baik. Baik. Boleh buat di rumah, pahala sama je. Cuma dia kurang satu je, pahala i'tikaf kan. Bila kita buat di rumah, kita tak beriktikaf. Di masjid kita beriktikaf. Tapi pahala tahajud sama. Pahala tahajud, kita buat solat malam sama. Jadi kalau kita tidak berkemampuan datang masjid, tak ada masalah, kita buat apa? Ya ada salah abang, asalkan buat. Asalkan buat, tak ada masalah. Di rumah pun tak. Kan? Asalkan kita ada kekuatan semangat untuk buat. Kalau kita tak asal bangkit pun, kita bangkit juga, kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Tak lawat tak diri, kita solat cara duduk. Sebab solat sunat tak ada masalah, duduk tak. Duduk tak lawat, solat cara baring. Baring pun boleh. Macam solat tak lawat, kita tak boleh. Kalau tak lawat kan, boleh. Kita buat 3 layer. Layer depan, diri belakang, tengah duduk belakang, hujung baring belakang. Masuk apa pilih nak mana? Nak diri kan, duduk kan? Solat sunat tak apa, boleh tak masalah. Asalkan ada keinginan itu, alhamdulillah. Satu nikmat yang sangat besar. Kita berjumpa, kita bisa orang tak ada keinginan, itu kita cukup risau. Ya, Allah. Gila. Dia tak. Dia orang tak berpuasa kerana hari puasa. Baik, puasa ini dia ada
memang dia boleh buka puasa kalau terlibat dalam kerja-kerja berat. Kerja berat memang boleh buka puasa, cuma kadang-kadang orang tak expose sangat, tak beritahu sangat, takut orang ambil buka. Itu je. Jadi maknanya kalau dia akibatkan benda tu sebagai kerja berat, maka dia boleh buka puasa, tapi wajib dia kena hati pada waktu yang lain. Sebab kaum ni banyak pemain bola daripada kalangan Islam, orang Islam. Tapi ramai juga yang maka berdakwah. Saya dimaklumkan di sampai di Brazil tu dia buat straight dakwah. Straight dakwah, edar risalah apa semua. Kan? Makna ramai yang masuk Islam di tengah-tengah jalan. Itu satu perkembangan yang baik. Kan? Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudal linnas. La raiba fihi maknanya tidak ada keraguan. Al-Quran hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Dan relasinya dengan ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Jadi saya nak nak tanya, kadang-kadang di situ Al-Quran jadi petunjuk bagi manusia, dan itu sudah tak mustahil lagi, itu sudah merupakan Al-Quran yang tidak diragukan lagi. Tapi pada masa sekarang saya banyak melihat berbondong-bondong, dan kadang-kadang kita berbondong ke restoran yang high class, tapi pada saat itu juga kita berbuka puasa yang sangat membazir. Sebab saya pun kerja dekat restoran dan memang membazir. Lepas tu kita bukannya sekedar makan yang sangat istimewa, tapi di situ mengabaikan fardu yang 5 waktu. Setelah itu memang saya lihat dengan mata kepala sendiri, tak ada sembahyang apa-apa. Macam mana macam mana untuk solusi sebagai manusia dengan perbezaan antara fardu puasa dengan solat. Panjang solat. Berpang antara dengan apa? Baik. Ada orang puasa tapi tak sembahyang. Itu makna dia. Itu nama dia puasa adat atau puasa ibadat. Puasa adat. Puasa dua, puasa adat dan puasa ibadat. Puasa adat tak dapat apa. Rubah sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang puasa dia dapat lapar dan dahaga sahaja. Lepas tu dia puasa ada bayar. Makan, kira makan banyak semua dalam bazir sebagainya. Ini dia pakai puasa adat, puasa zero, tak dapat apa. Sebab tu kita lihat bagaimana orang Islam ramai tapi yang berkualiti. Itu yang Allah Ta'ala pertolongan kan yang berkualiti. Tapi tak ramai-ramai kadang-kadang tak sembahyang apa. Solat itu tiang-tiang. Kalau tak tiang, tak apa. Tak bubuk, tak jadi, tak apa. Kan? Allah Allah. Ya. Ya, sunnah duduk dalam masjid sebelum tak keluar. Ya. Ya, tak keluar. Mana kita iktikaf ni bukan malam saja sebenarnya. Siang dan malam. Kata keluar masjid. Keluar itu hanya keperluan saja. Keperluan kau nak makan. Tapi yang ini masjid dah siap makan. Kan? Tak ada keluar dah. Sahur tak ada. Kita keluar untuk pergi sahur. Masuk saja. Keluar itu untuk keperluan saja. Baru tinggal tidak membatalkan iktikaf. Duduk sini. Cuma sebab tu iktikaf kita tak dibudayakan. Sebenarnya iktikaf dah siap malam. Cuma sebab kita kerja kan. Sebab tu bila kita kerja, yang bikin tak ada lah. Ni hak orang kerja kan. So dia terpaksa iktikaf malam je. Siapa tak boleh kerja. Tapi kalau makan dia kesempatan iktikaf duduk sini. Keperluan. Kalau keperluan nak tukar baju boleh, tukar pun boleh. Begitu. Keperluan tertentu saja. Kalau dia keluar pergi pasar beli barang apa semua, bukan dia dah. Itu batal iktikaf dia kena start kan. Allah Ta'ala. Ya. Kerjaya sebagai seorang penjelang dalam salah Islam. Tak. Pasal apa? Sebab air tak masuk dalam dua dah. Kalau air masuk kebuk lah dia. Mati je. Masuk air. Tak masuk. Kita senang tengok tak masuk. Tak masuk. Kita pun tak akan pergi masuk. Kalau kita pergi masuk masalah kita terlalu masuk mati.
Dia tak ada tutup lagi lah. Lepas tu kita biasanya bila kita masuk automatik, kita sekat kat sini. Kita sekat kat mulut kita. Kan? Kita sekat. Semua lubang-lubang masuk, kita akan sekat automatik. Sudah tak boleh masuk. Tak masuk. Kalau masuk, salam. Masuk sikit pun. Tak ada musuh dia besar. Tak masuk, tak masuk. Automatik Allah ciptakan kita ni reflex. Bila berhadapan dengan tu, dia tutup automatik. Ada. Tak ada masalah. Ya. Puasa tidak juga ada yang tiada malam. Yang tak ada malam. Tak ada malam. Ha? Tak pilih sana. Tak pilih sana. Sudah sana. Baik. Dia tak malam kan? Siap kan? Sekarang ni waktu sembahyang kau waktu mana? Waktu sembahyang kau waktu mana? Waktu sembahyang. Dia kalau kita tempat tu, dia mesti ada waktu solat. Kalau situ tak ada, dia akan tengok tempat yang dekat, jiran yang dekat. Macam juga kalau dia tutup utara pusat, yang dekat tu juga tutup lah. Kata tutup tu kadang dia siap macam malam macam sudah akan ikut sila yang dekat itu perlu kita ambil. Jadi yang penting kita tengok waktu solat tu apa. Kalau tak tempat tu tengok jiran apa negara jiran. Jadi bergantung pada waktu solat itu kita tahu waktu puasa kita. Sebab puasa waktu subuh sampai maghrib. Jadi ada waktu solat, ada waktu kita puasa. Walaupun mungkin lama sikit lah. Sebab sekarang kalau di Eropah sebab di musim panas 19 jam. 18 kita baru 13 kan, depa 18 16. Sebab musim panas. Kalau musim subuh depa sikit lah pendek. Sebab maghrib awal pukul 3.30 dah maghrib lah. Sekarang ni pukul 9 baru maghrib kan. Pukul 9, pukul 10 maghrib. 9, 9.30. Kemudian pukul 10.30 Isyak mayang tarawih. Habis pukul 2.30 subuh. Kira sekali awal pada puasa. Cumanya dia tak tertib kan sebab dia tak panas. Ya. Macam mana hukumnya orang bersiwak selepas lepas beberapa kali matahari? Harus mengikut mazhab Hanafi, harus mengikut sebagian daripada ulama Syafi'i kata makruh kan bersiwak. Tetapi saya lebih memilih pandangan mazhab Hanafi soal ini sebab kalau ikut dalilnya mazhab sebagai ulama Syafi'i dia kata makruh sebab berdalilkan kepada la khalufu fa misa'ib qat'a 'inda Allah bil masjid. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada haruman kasturi. Kan? Tetapi dalam konteks ini bau mulut itu dia tak menafikan untuk kita bersiwak sebab kita biasa gosok gigi kan. Katakan lepas zuhur sekali lepas kita biasa gosok gigi, maka tak ada masalah kita diteruskan. Maksud bau mulut itu maknanya automatik bila orang puasa dia akan bau. Bau itu lebih baik di sisi Allah. Bukan nak suruh bau dah. Bukan saja nak busuk, tidak. Busuk yang semula jadi itu lebih baik di sisi Allah daripada rihal mis daripada bau kasturi. Maka benda itu termasuk dalam khilaf ulama dan katalah pegangan saya lebih memilih pandangan yang mengharuskan. Wallahu a'lam. Okey. Kalau macam saya bukan tak pakai siwak tapi pakai terus dengan apa? Ubat gigi. Dengan obat gigi. Ya. Macam mana hukumnya? Hukumnya batal puasa kalau telan ubat gigi. Kalau tak telan tak apa. Kalau telah baca, tak telah umur tu lebih apa? Okey, wallahu ta'ala alam. Karena itu aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.